Seorang ikon dalam dunia bola sepak Malaysia yang telah menulis sejarah gemilang sepanjang karirnya. Dari awal perjalanan bersama pasukan Perak FA, beliau telah menunjukkan bakat yang luar biasa dan kemudian beliau berkembang menjadi pemain legenda dalam Liga Malaysia. Keupayaan beliau bermain di pelbagai posisi menjadikan beliau seorang pemain serba boleh yang sentiasa memberi impak besar kepada pasukan yang disertai oleh beliau. Indra Putra memulakan karier bola sepak profesional beliau dengan pasukan Perak FA pada tahun 1999, di mana beliau membantu pasukan tersebut meraih kejayaan dalam Liga Perdana 1 pada tahun 2002 dan juga pada tahun 2003. Kehebatan dan potensi beliau dengan Perak telah menarik perhatian Pahang FA yang membawa beliau ke pasukan Pahang. Di sana, beliau membantu pasukan Pahang menjadi juara Liga Super pada tahun 2004 dan juara Piala FA pada tahun 2006. Namun, puncak karier beliau bermula ketika beliau menyertai pasukan Kelantan FA pada tahun 2009. Di Kelantan, Indra Putra menjadi pemain utama dalam kejayaan besar pasukan tersebut, termasuk kejuaraan Treble pada tahun 2012. Sebagai pemain kebangsaan Malaysia dari tahun 2002 hingga tahun 2015, sumbangan Indra Putra dalam skuad Harimau Malaya amat cukup signifikan. Peranan beliau dalam setiap kejayaan Malaysia tidak dapat dinafikan lagi. Rekod beliau sebagai penjaring gol terbanyak Piala Malaysia dengan lebih 30 gol membuktikan pengaruh besar beliau dalam dunia bola sepak tempatan. Walaupun kini beliau telah memasuki usia 40-an, semangat Indra Putra untuk terus bermain bola sepak tidak pernah luntur. Beliau turut pernah beraksi bersama pasukan T-Team, Selangor, Kedah United dan juga Kelantan United. Indra Putra turut menyumbang kepada kejayaan Kuala Lumpur City dengan membantu mereka memenangi Piala Malaysia pada tahun 2021. Sekali lagi, menunjukkan bahawa beliau masih berbisa di padang. Indra Putra bukan hanya seorang legenda bola sepak, tetapi juga contoh teladan kepada pemain muda di Malaysia. Perjalanan karier beliau dari seorang pemain muda yang berpotensi hingga menjadi ikon bola sepak negara menggambarkan bahawa dengan bakat, dedikasi dan semangat yang tidak pernah pudar, segala impian dalam dunia bola sepak boleh dicapai. Terima kasih, legenda.